Assalamualaikum dan selamat kembali. Okey, pernah tak awak tengok orang basuh muka, tangan, kaki dengan cara yang sangat spesifik sebelum solat dan awak tertanya-tanya, kenapa macam tu ya? Hari ini kita akan kupas konsep di sebalik semua ni, iaitu kesucian ritual dalam Islam. Betul tak? Sama ada kita sendiri yang buat ataupun kita nampak orang lain buat, ritual ni sebenarnya lebih dari sekadar nak bersihkan diri. Ada tujuan yang jauh lebih mendalam di sebalik perbuatan tu. Dan perbuatan membasuh inilah yang dipanggil wudhu. Ia adalah pintu masuk kita untuk faham satu konsep yang lebih besar, iaitu membersihkan diri dari satu keadaan yang dipanggil hadas. Inilah perkataan penting untuk perbincangan kita hari ini. Okey, ini dia plan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan fahamkan apa itu hadas. Lepas tu, kita bezakan antara hadas kecil dengan hadas besar. Kemudian, kita tengok apa yang tak boleh dibuat masa berhadas. Dan akhir sekali, macam mana cara nak kembali suci. Jom kita mula. Baik, kita mulakan dengan perkara paling asas sekali. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadas ni? Okey, perkara pertama yang kita kena jelas. Hadas ni bukan kotoran fizikal. Ia bukan macam lumpur yang melekat kat kasut awak tu. Cuba bayangkan ia macam satu keadaan ritual atau status rohani, satu halangan yang kita tak nampak antara kita dengan ibadah, yang hanya boleh dihilangkan dengan cara penyucian yang tertentu. Dan kepentingannya ni memang berakar umbi dalam ajaran Islam. Petikan ni daripada hadis Nabi Muhammad SAW, terus terang cakap, solat tak akan diterima kalau seseorang tu dalam keadaan hadas. Jadi ia adalah syarat wajib, bukan pilihan. Okey, rupa-rupanya tak semua keadaan hadas ni sama. Dalam Islam, ia dibahagikan kepada dua kategori berbeza. Satu kecil, satu lagi besar. Dan setiap satu ni ada punca dan cara penyelesaiannya yang tersendiri. Okey, jom kita tengok. Di satu sisi, kita ada hadas kecil yang biasanya disebabkan oleh perkara-perkara harian. Di sisi lain pula, kita ada hadas besar yang puncanya lebih spesifik macam haid, nifas atau selepas hubungan intim. Macam mana nak selesaikannya pun berbeza. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Okey, untuk hadas kecil, puncanya termasuklah perkara-perkara biasa. Contohnya, lepas kita ketandas atau bila kita tidur nyenyak sampai tak sedar apa-apa. Ada juga pandangan dalam fiqh yang menyatakan sentuhan kulit secara langsung antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maksudnya bukan ahli keluarga terdekat kita, juga boleh menyebabkan hadas kecil. Baik, kita dah tahu punca-puncanya. Sekarang, apa jadi kalau kita dalam keadaan ni? Apa kesan dia? Jom kita tengok apa larangannya. Jadi, apa implikasinya? Yang paling utama, solat kita tak sah kalau kita dalam keadaan hadas kecil. Selain tu, dilarang juga untuk kita sentuh mushaf, iaitu Al-Quran fizikal dalam tulisan Arab tu, dan juga tak boleh buat sujud-sujud tertentu di luar solat, macam sujud syukur. Ini yang membawa kita kepada soalan yang paling praktikal kan? Kalau dah berada dalam keadaan berhadas, macam mana nak selesaikan? Apa jalan keluarnya? Nah, sekarang kita masuk bab penyelesaiannya. Ini dia cara-cara praktikal untuk kita kembali kepada keadaan suci. Penyelesaiannya sangat sistematik. Kalau hadas kecil, simple je. Cukup dengan ambil wuduk, iaitu basuhan pada anggota-anggota badan yang tertentu. Tapi, kalau hadas besar, ia perlukan pembersihan yang lebih menyeluruh, iaitu mandi wajib atau juga dikenali sebagai ghusl yang melibatkan seluruh badan kita. Kalau kita tengok langkah-langkah mandi wajib ni, semuanya bermula dengan niat dalam hati. Lepas tu, kita bersihkan dulu mana yang patut, kemudian kita ambil wuduk macam biasa. Kemuncaknya ialah bila kita pastikan air sampai ke setiap inci badan kita dan disunatkan mula dari sebelah kanan. Ia simbol penyucian yang lengkap dan menyeluruh. Ya, dan ilustrasi ni tunjukkan matlamat utama tu. Ia bukan sekadar mandi-manda biasa tau. Ia satu proses yang sangat teliti untuk pastikan seluruh tubuh kita betul-betul bersih dan suci dari sudut ritual. Jadi, inilah intipatinya. Inilah punchline dia. Wuduk dan mandi wajib ni bukan semata-mata pasal kebersihan fizikal. Ia adalah satu tindakan rohani yang sangat mendalam. Ia ibarat kita tekan butang set semula. Kita bersihkan bukan sahaja jasad, tapi juga minda dan jiwa sebagai persediaan untuk berhubung dengan Tuhan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan untuk kita renungkan. Di luar konteks ibadah, macam mana agaknya amalan harian macam ni, di mana kita ambil beberapa minit setiap hari untuk fokus pada penyucian, pada air, pada niat, sebenarnya boleh membentuk keadaan mental dan rohani kita. Sesuatu untuk difikirkan kan?